dapat akidah jika kita campur nasib baik dan takwid. Adapun jika kita berkata dengan ketiadaan ahwal, ketiadaan yang kaunuhu itu tak ada, dan sekiranya tersebut tidak termasuk yang lapan dari itu, maka adalah paripurnya 36 jua, tidak jadi 50. Jangan digugurkan sifat ma'nawiyah yang 7 dan segala lawannya. 7 kali 7 14, 7 kali 2 14. Daripada bilangan yang ada daripada intikad, dan bikin itu 14 akidah. Dan dengan digugurkan idrak dan takwid habis. Dan barang yang mengikut keduanya dan yang ke itu dapat akidah di 36. Nah, jadi dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jadi 36. Ataupun kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, jadi 50. Atau tambah lagi yang 8, jadi 58. Kedua betul lah. Maka telah nyatalah bagi kami. Itu kita lah. Artinya betul. 36 pun betul, 50 pun betul, 28 pun betul. Kenapa? Kalau kita kata kita tidak disebabkan ahwal, tetapi ahwal, orang yang pandai sudah tentu keadaannya yang pandai. Dan orang yang kuat sudah tentu keadaannya yang kuat. Gitu lah. Maka nyatalah bagimu bahawasanya dua kalimah ini, apa dua kalimah ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan sekalian mengandung akan sekalian aqaid yang telah terdahulu. Termasuklah kita ambil yang mudah lah. 20 yang wajib, 20 yang saya, 1 yang harus, itu yang mutawar lah. Kemudian 4 yang wajib, 4 yang 1 yang jadi 50 biar tetap nikmat. 36, 58 nanti kita pandai kita bahas dan nikmat. Ambil yang telah sesapakat dengan 50 akidah dengan 50 akidah. Itu akidah itu awam untuk kita orang awam. Jadi itulah ya kiraannya. Ini yang kita ketahui, dan banyak lagi yang kita tidak ketahui. Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat kamalannya la tuhsa, tidak terhingga. Kita beriman Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalan yang la tuhsa, yang tidak terhingga oleh akal kita. Ingat ya, ini 36 ke, 50 ke, 58 ke, itu untuk kita nak tahu ya. Dalam ma'rifah, nama dia ma'rifah. Apa ma'rifah? Nak tahu. Ma'rifah, mengenal, nak tahu. Nak tahu ni seorang kaya, contohnya mengelola 5 biji, bini 4, contohnya lah. Kereta pension, masih dia mata belalang. Itu yang kita nak tahu. Ini kita tak tahu lagi tu. Di luar negara, Pakistan, Hindustan, Pakistan, Uzbekistan, Pakistan. Itu contohnya. Dia panggil tahu sifatul kamalan, sifat yang sempurna dan dosa tidak terhingga. Mana? Kita tahu saja. Yang penting kita sembah dia. Kita beriman dengan dia. Udahlah. Kita beriman, kita percaya dengan dia. Allah itu Tuhan aku, dia segala-galanya. So, aku nak tahu juga lah apa keistimewaan dia, apa kehebatannya, dengan apa kita kenal dia. Oh, dengan wujudnya, dengan putratnya, dengan itunya, dengan ini. Bagi ma'rifah. Kita kenal seorang itu dengan apa? Dengan sifatnya. Benar. Kita kenal ini dengan sifatnya. Kuat, lemah, cantik. Itu sifatnya. Kan? Atau keadaannya, yang kaya itu sebagainya. Itu dia. Berarti beriman, kita percaya. Untuk menguatkan kepercayaan kita, amantu billah dari itu dikuatkan, ditaikkan dengan mengenal sifat-sifat Allah. Banyak.
Ada orang yang tak perlu sifat. Aman tu bila aku beriman dengan Allah, dengan barang yang layak dengan Allah. Ha? Aku beriman, aku kenal Allah, aku beriman Allah. Itu ni dalil, tak tahu dalil. Betul lah. Ada orang tak kena bawa dalil, nak bawa itu, orang tak tahu. Dia yang penting ada iman kita. Yang penting iman kita tu sampai ke akhir hayat, sampai husnul khatimah biha. Betul lah. Ngaji tauhid bagai nara, mati kafir, waliyahzubillah. Ngaji tauhid, ngaji ma'rifah, syariat, ma'rifah, hakikat semua cukup, mati kafir, waliyahzubillah. Tanah. Jangan. Segala ilmu ada gada. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu lala mati kafir, waliyahzubillah. Betul. Ada orang ni satu ilmu pun tak ada. Mengucapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati tak syirki. Ada tak? Banyak. Seperti Bahram Al-Bajuzi, seperti satu manusia-manusia yang lain. Ada yang mati. Bawa mengucapnya mati. Tak perang syahid. Jadi kita tu lah, apa nama, yu'tabar, dikira seseorang itu pihak dimatihi ketika sudah ending dia. The end itu. The end is apa? Orang miskin diselamatkan. Itu kisahnya. The end is apa? Orang yang mazlum dibela. Dan bila. Mana? Kita dua jam, kita understand. Dan end dia, pembunuh tu mati. Benar tak? Benar itu. Kalau tengok cerita tu, buat risau. Sampai delay sampai masa. Kita understand tak? Delay sampai masa tu. Tengok sampai. Laki bini delay. Nak tengok. Nak menghayati. Oh, kesaudarannya. Mati juga ahli politik yang menipu satu orang. Yang kerja istana, ya, mati dia. Oh, benar. Dan ini, dan kita tu, husnul. Nah, itu tadi. Jadi kita tak. Tapi walau macam mana pun bisa ada permulaan. Permulaan tu kita kena maintain. Tak mesti permulaan tu di akhirnya kejayaan. Betul tak? Yang kita takut tu. Itu pasal kita kena ada khauf. Daripada takut, warraja dan harap. Antara khauf dan harap. Tapi orang yang Allah kandaki dia selamat. Allah kurniakannya. Di ujung akhirnya, dia pun mengucap berkalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia kata amantu bila la ilaha illallah. Mereka Fir'aun je. Fir'aun pun last minute pun dia kata amantu. Tapi tak, masa dah habis. Masa dah habis. Masa bocor tu dah habis. Dia masa bocor orang pertama tu 10 minit. Yang kedua, masa 12 minit dia hentam mana tak kira. Akhirnya haji. Gitu lah. Baik ya. Jadi sambil kita mengaji tauhid ni, kita berdoa, ya Allah, mati aku husnul khatimah. Itu yang kita minta. Pastikan nak mengaji, nak mengaji, aku pandai berlebat, tak guna tu. Mengaji, hasilnya apa? Supaya matinya husnul khatimah. Itu kita. Betul tak? Yang orang macam kita ni, anytime boleh mati. Sedar benar apa mati, insyaAllah. Jadi matinya husnul khatimah. Ya, insyaAllah. Itu tujuan mengaji. Bukan kita mengaji nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat. Rugi.
Ada mengaji dan tunjuk yang baru kita nak ngaji ini sebagai dorongan, sebagai wasilah untuk ke syurga dengan matinya husnul khatimah. Dan sebenarnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Kita mengajinya endingnya ke syurga. Pasal apa? Macam mana boleh ke syurga? Pasal husnul khatimah. Benar. Pasal ada matinya dengan iman dan Islam. Dan ilmu tadi tu. Jadi dimudahkan. Mana dia faham apa yang dia belajar itu. Supaya apa? Untuk mudah jalan masuk ke syurga. Untuk masuk syurga, jadi iman. Dan husnul khatimah. Benar. Mudah-mudahan dan mengharap pada Allah rahmat kita semua dan saudara-saudara muslimin muslimat min ummati sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Ending kita, penutup kita dengan la ilaha illallah itu penting. Para sebab akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Itu nak kena make sure. Penting apa? Kena make sure. Dan kita pun Allah Alam, are you sure? Yang kita takut tu, are you sure? Itu sebenarnya maintain istiqamah. Kena istiqamah lah. Istiqamah dan doa. Kita boleh culang-caling. Istiqamah, ya Allah. Doa ya Allah. Beri kemudahan aku. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kita saat itu dimudahkan bagi apa yang dijadikan. Kalau dah ditakdirkan di atas husnul khatimah, maka ke jalan itu dimudahkan. Jadi kita minta Allah bagi kita istiqamah, husnul khatimah. Kalau jauh-jauh ni kita dengar Allah. Orang lain tu lantar dia. Orang lain tu ada sambil-sambil lah pelawak-pelawak ayam. Makan ni yang penting aku makan. Ya, ibarat gitu lah. Ada dia. Ini kalimah tauhid ni penting. Itu yang Nabi SAW beria-ria sangat. Supaya adik kerabat, keluarganya yang kafir Quraisy di Mekah tu mengucap dua kalimah. Mengucap la ilaha illallah. Yang selebihnya aku sampai lah. Aku semangat lah. Ada semangatnya. Syafaati min ahli kabair. Syafaat aku daripada ahli orang dosa-dosa. Kenapa dah ada Abu Sarah Bashar? Pasal dia ada iman. La ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tak beriman, tak boleh nak beri syafaat. Mengucapnya ya Abu Talib, la ilaha illallah. Yang berlebih tu pandai nak kerja. Ibaratnya gitu. Betul tak? Tak ada langsung. Tak ada account, tak ada apa-apa. Ada jaya. Tak ada kalimah tu tauhid tu. Tak ada kalimah iman tu. Tak ada la ilaha illallah tu tak ada. Muhammad Rasulullah SAW. Ada la ilaha illallah tu. Cukup lah. Yang lain tu dengar hamba Allah. Lambat laun katalah ditakdirkan orang yang ada la ilaha illallah tadi itu masuk neraka. Lambat laun keluar juga. Orang tak syurga juga. Dah masuk syurga tu selama-lamanya. Ini tak ada. Orang yang mati tanpa la ilaha illallah itu memang dalam kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Dalam penjara 10 tahun, akhirnya keluar dulu. Tak ada akhirnya. Tak ada sud, tak ada akhirnya. Jangan main. Jadi karena itulah saya dan kita bersyukur dalam diri kita ada kalimah la ilaha illallah. Tak ada lain pun. Yang maju lah, yang kecil hati lah. Tak dapat jadi penghulu, tak dapat jadi zikir kita ya. Jangan hilang la ilaha illallah tersebut. Jangan diambil, dicopet, habis. Dia takut. Yang ulama besar Bani Israel
satu nama bala'am ba'ura, satu nama bersisa, matinya dicabut kalimah tauhid, kalimah iman. Ulama besar bertaraf wali Allah. Tapi last ending kan, dalam bahasa sukan kecundang. Dah masuk final lah, kecundang. Satu mata je. 20, waktu pun 20. Okey, 21 badminton ambil ibaratnya. Dalam hadis kan, bainahu wa bainal jannah shibran. Dalam hadis kan, bab hadis mana ni kadang-kadang bainahu wa bainal jannati shibran. Antara dia dengan syurga sejengkal ya. Sejengkal kan dekat ayo. Tapi Allah ni ketakutnya fasabaqa alaihi kitabu, maka kitab datang menentukan dia tu ahli neraka. Amina bi amali ahli neraka dakhalana. Kesudahannya dia buat benda yang bukan yang menyebabkan masuk neraka orangnya. Dia takut tu. Itu kena ada takut. Yang keduanya, bainahu wa bainan nari syibran. Antara dia dengan neraka tersejengkal lagi. Masuk neraka lah, yuk ni. Sejengkal lagi. Tapi, fasabaqa alaihi kitab anu bi'al jannah. Ditentukan dia tali syurga. Lagi seminggu dua datang minta pada kalau jannah. Masuk syurga. Macam ni. Dengan baca hadis ni kita menggerut. Tapi sekali-sekala kata ulama, kena dengar ke hadis ni. Kalau kita dah beramal, jangan ada perasaan ujub, ego, kibir. Dan orang yang buat jahat, jangan ada perasaan putus asa. InsyaAllah ada selagi kau hidup, lagi ada hayat, selagi roh ada lagi, belum sampai ada hukum, ada peluang untuk bertobat kepada iman. Itu pasal kita tak boleh rasa kejahat dengan orang kafir. Seuzur kita tak tahu ending dia mana tahu. Dan kita pun tak boleh bangga dengan iman kita. Kita pun tak tahu. Allah mana. Kita apa yang tertulis dalam Lauh Mahfuz kita tak tahu. Itu yang ulama-ulama yang takut itu ya. Bukan takut hilang jawatan, hilang duit. Ini tak fikirnya. Hilang tanah lot. Ibit je lah. Takut tu. Jangan main. Endingnya tidak ada iman habis. Itu yang Rasulullah bersungguh buya-buya sangat. Nak sembahyang, nak tawar munafik, nak bagi orang kafir. Pasal dia nampak. Linuriyahu min ayati. Dia nampak. Orang yang tak ada la ilaha illallah dia nampak. Tempatnya neraka. Kata ni, itu je. Habis. Sebelum mati, beberapa lahzah sebelum mati itu dia mengucap jannah. Ya. Apa kata dia? Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Lagi sana. Tanah Yahudi itu akhir nak mati. Nabi kata, Qul la ilaha illallah. Dia lihat bapaknya. Bapak dia kata apa? Qil Abul Qasim. Dengarlah cakap Abul Qasim. Ini Nabi SAW. Dia pun kata, la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi anqadhahu, yang melepaskan ia akannya bi dengan sebab aku minan nari daripada neraka. Amin. Punya anak Yahudi. Hanya dia penting kan. Dua kalimat. Banyaklah kita berzikir la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Abdul zikir la ilaha illallah. Buatlah 10 kali lepas semayang. Abdul la ilaha illallah. Bersama tadabur iqamat dengan jangan bersembang. Luar sembang, kedai kopi bersembang, dalam masjid bersembang, nak semayang bersembang. Gurau nampaknya, ada masa antara azan matahari tamat. Nah, zikir la ilaha illallah. Nah, dapat 10 kali saja dia. Nanti maghrib malam Isya ni dah 24 jam nak bergurau nak sembang.
azan mesembang, kamat mesembang. Kita pun tak faham betul kan tu. Balik rumah tak nak sembang lah dengan bini. Sembang dengan bini kau tu. Tak boleh. Pulang tak. Jadi kita ambil peluang. Kata masjid tu semua. Ikatlah. La ilaha 10 kali biar dia. Abdul zikri ma'alam annahu la ilaha illallah. Nah kita mengaji dia. Dalam la ilaha itu ada 41 akidah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada 9. Kurang-kurang. Ini 50. Untuk kita tahu Tuhan tak nak terima tu. Orang panggil Abdul Himna. Nah, selagi jalan yang benar atau ulama jalan yang benar, alhamdulillah itu ya. Jadi makanya telah nyatalah bagimu kita lah bahawa kedua kalimah ini mengandung akan sekalian akaid yang 50 tadi tu ataupun 58 atau 56 ya. Dan demikian itu mengandung yang telah terdahulu. Bahkan sekalian hukum itu, hukum tadi itu, hukum wajib, hukum mustahil, hukum hal itu, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammadur Rasulullah SAW itu laut yang meliputi. Laut. Kalimah Muhammadur Rasulullah itu laut yang meliputi. Dipanggil Bahrul Muhit. Baharul Muhit. Laut yang meliputi. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Artinya apa? Artinya mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah SAW. Tauhid itu mengasalkan Allah. Titik itu. Jadi yang membagi tahu kita Allah yang Maha Asa, Allah itu hanya dia Muhammad Rasulullah SAW. Dia yang boleh tahu. Qul la ilaha illallah. Qul ma ta'budu. Qul ya ayyuhal kafir. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul itu untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Qul kata alihmu ya Muhammad SAW. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan alihmu ya Muhammad SAW. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Qul katakan alihmu ya Muhammad SAW. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Betul ya? Arahan itu daripada Allah. Jadi Allah itu Tuhan yang kita asalkan ya. Siapa yang beritahu Allah itu asa, Allah itu segala-galanya, itulah Muhammadur Rasulullah SAW. Hebat. Jadi dia itu macam laut. Faham ya? Hakikatnya begitu. Sepatutnya terus Allah lah. Terus Allah macam mana? Kena ada penyampainya. On behalf dia, panggil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Macam kita ini. Patut karen ni, kau ambil dekat hidro tu. Betul. Ni ambil elektrik, ambil kat mana? Buka mana tu? Buat kerik apa ni? Kerik. Ampang ni pun hidro. Dia punya jana kuasa yang terbesar. Betul tak? Dia kat esok tu, ambil kat situ lah. Asal-asal kalau ambil kat situ macam mana? Apa jadi? Terbakar ke apa ni? Ubat tu. Saya pun tak faham dah. Bilang itu, word ni. Bukan ubat, word ni. Betul lagi. Ini yang sampai kat kita ni dah di saring. Generation, transmission, television. Macam-macam lah kan. Betul tak? Dan lah kali tension. Tapi tak ada garam, tak ada. Wah, ya tak bayar. Potong-potong lah. Dia mula yang atas apa? Jangan kuasa itu. Apa yang generation apa?
Betul tak? Bang itulah apa? Tanya. Lepas tu transmission. Distribution. Lepas tu sampai kat kita, tension. Tapi tak bayar. Tiang ada, semua ada. Tak bayar potong. Perjanjian, kau bulan bayar. Orang tarif, mahal lah, apalah itu. Apa mahalnya? Dulu memanglah nampu Kalimantan satu je. Kat Dapur satu, kat Anjong satu. Kipas 3, aircon 4, laptop lagi pasang, handphone lagi cas. Apa lagi? Oh, macam-macam mak datuk semua ada. Kowe lah apa mana. Oh, dulu kita RM40 je. Macam mana sampai RM400? Ada tengok dalam rumah tu apa kau pasangnya. Betul tak? Jadi bayar je lah. Bayar dia. Jadi gitu lah. Aku nak kenal Allah ya. Tak main Muhammad Rasulullah. Tak main dengan ulama-ulama. Tak ini semua. Kacau je. Laptop gitu. Aku Quran je. Hadis jangan. Dia bisa ada transmission. Lagi apa? Distribution. Apa semua. Dia punya sumber tu tak boleh. Tak terjangkau oleh akal kita kepada terus sumber tu. Kita bila baca Quran, Al-Quran itu sumber hidayah, sumber hukum akal. Kita baca. Takkan kita boleh baca, boleh faham, boleh buat satu sumber, boleh buat hukum, boleh? Tak boleh. Kena ada ahli mufasir, ahli balaghah, ahli nahwu, betul tak? Ahli lughah bahasa, ahli kitabah, ahli qiraah. Kita nak beza kul dengan kul pun tak betul. Kul kata olehmu, kul makan olehmu. Kadang-kadang tersasar dia lah. Kul jadi kul, kul jadi kul. Macam kalau kul tu kap, ak, itu kul sini. Kalau makan, kul. Betul tak? Itu pun tak bisa. Kulu, apa kulu? Kulu tu kata olehmu. Rasa makan, kulu. Nipis sikit. Nak beza tu pun tak ngerti. Nak sumber asli pun tak. Betul tak? Jadi kita perlu lah. Rasulullah SAW turun kepada sahabat radhiyallahu anhu. Sahabat kepada tabi'in, tabi'in. Ulama salatu salih tu. Dalam sekali ada peti depan dengan peti tenmil. Dalam kali masuk Allah gitu. Ada apa yang hitam dia. Betul. Lain ni pun beli kat dia. Betul. Aku nak direct tu. Nak direct atau Bukit Mahkota tu bakal. Betul tak? Rajinnya gitu. Allah. Itulah kita kenal makrifatul unjuk sikit-sikit. Kalau sifat 20. 50 pun dah pening. Lepas tu kata 58 pula. Aduh. Lepas tu tolak jadi 36 pula. Macam mana? Wah. Ya. Kita lah ya. Beriman kepada Allah. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya, artinya mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan dia oleh Rasulullah SAW. Dia panggil wa ma'atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang Rasul SAW bawa kita ambil. Kalau yang taat mastata'tum. Kalau yang taat ikut kemampuan kita. Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh bagi 10 dinar, bagi 1 dinar. Tak boleh bagi 1 dinar, bagi setengah dinar. Tak ada juga senyum. Senyum tu sedekah. Apa dia asyik senyum dia? Itu yang tebanan dia. Duit tak ada. Nanti senyum pun tak ada. Muka ketat aja. Aduh. Senyum lah sikit. Jadi security tu senyum lah sikit. Maaf lah. Ingat apa? Aku security. Apa security lah?
Syukurlah jangan dekat ini. Syukur menjadi boleh bantuan. Syukur menjadi security. Kan? Dapat juga sebulan 1,800, 1,800. Dapat uniform putih. AJK ada uniform putih. Dia bagi pakai. Syukur tak syukur. Ni apa aku security kan? Ni apa aku jaga? Memang aku jaga. Syukurlah. Bayar tu yuk. Bukan RM20 tu. Sebulan 1,800, 1,700 tu lah. 1,500. Gagau satu kampung pun ada banyak tak bayar. Ada. Ini syukur. Tak ada apa nak bagi. Bagi kalimatin tayyibah dengan perkataan yang baik. Kesedekah. Tak boleh juga senang-senang doa. 2 rakaat. Yajizuk. Dan orang kata sedekah. Anggota gitu. Ya. Jadi kepada taat mastata'tum ittaqullah mastata'tum. Tapi kepada kejahatan tinggal terus. Ama nahakum anhu fantahu. Apa yang ditegak tinggal terus. Kalau jahat tak boleh. Kalau ikut ambil rasuah ni RM100. Tapi pasal saya tak ambil banyak, RM10 je. RM10 kan, RM100 tetap rasuah. Kalau ikut poin saya ni layak curi RM10,000. Tapi saya faham, orang yang pun tak juga, saya ambil je RM1,000. Tetap salah. Dalam jahat tinggal tu, dia tak ada pressure. Curi ayam bersalah, curi telur ayam bersalah, curi reban ayam bersalah. Semua salah. Kalau curi besar kecil tetap salah. Anak kebaikan lain. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh duduk baring. Kalau baring, melepak mata kan semua. Tak boleh juga ambil dah kata mampu yang orang. Itulah ceritanya. Betul tak? Betul tak? Tak boleh berjalan, mengesot. Merangkak apa. Itu dah kebaikan begitu. Tak ada bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh sedekah 1 kilo tamar, bagilah separuh. Walau bisyaqi tamratin, walaupun dengan sebelah tamar. Maknanya amaliah perbuatan tu tetap walaupun sedikit. Witir 13 rakaat, 11 rakaat witir. Betul tak? Kita tak nak buat lagi 11 rakaat. Tak nak buat lah. Kalau tak boleh 11 rakaat, kurang-kurangnya 1 rakaat. 1 rakaat pun tak buat. Innalillahi. Cakap banyak. Kalau betul-betul kau ahli ibadat, witir every night. Tiap-tiap malam berapa rakaat? 11 rakaat. Siapa yang buat? Rasulullah SAW. Sampai bulan Ramadan tak putus dia. Mana? Kemudian sekurang-kurang kita ni 1 rakaat. Rabbi rakaatin wahidah. Walaupun 1 rakaat. 1 rakaat pun tak buat. Gila pula orang. Mana? Itu. Witir tu. Tapi kalau mendusta, 1 kalimah pun tak boleh. Dia tipu 10. Aku 1 je. Okay, aku okey. Tak ada. 2-2 tak okey. Tapi kalau witir, dia buat 11. Orang ni buat 7. Orang ni buat 5. Yang ni buat 3. Saya buat 1. Semua okey. Kullan wa'adallahu husna. Setiap seorang itu yang buat kebaikan tu ada janjinya. Boleh. Itu kan? Jadi, dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, iaitu menghimpunkan keduanya akan segala akad serta pendek keduanya, menjadi oleh syarak akan berterjemah bagi bahan dalam hati daripada iman. Kedua kalimah tu. Syarak menjadikan duanya 2 kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi itu terjemah bagi bahan dalam hati daripada iman. Dan tiada diterima daripada seorang akan disanakan dengan keduanya dengan iman. Dengan apa? Dengan keduanya. Dengan iman billah wa rasulih. Muslim kena beriman dulu. Aku Islam. Apa tanda Islam? Mesti beriman. Beriman dengan apa? Dengan an-nutqu bisyahadataini
Jangan betul dua kalimah iqrar bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Iqrar bil lisan dua kalimah, tasdiqun bil qalbi, membenar dengan hati, wal amalu bil jawari, beramal dengan anggota. Orang sembahyang itu tak jadi beriman. Orang bagi masjid tak jadi beriman. Terjemahan daripada iman. Iman itu yang di dalam. Iqrar dia la ilaha illallah atau syahadah. Tak tahu dia beriman, dan ada proof. Proof dia amaliyah dia oleh anggota. Nak kenal macam mana? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang pergi masjid itu tanda beriman dengan Allah. Orang pergi hotel itu tanda orang banyak duit. Orang pergi jamban tanda orang sakit perut. Ada tak ada Yusuf pergi jamban tak sakit perut? Impossible. Kejap pergi jamban, kejap pergi jamban. Apa ni saja? Mana mental ke apa? Kenapa punya? Pokok tak sihat. Pokok tak sihat tempatnya mana? Jamban. Pokok tak sihat. Dalam rumah ada toilet ke toilet? Ada 2 toilet. Orang nak beli rumah lah. Bilik air berapa? 4. Berapa? Betul lah, 1.4 juta. Betul lah. Berarti tak? Bilik air apa? Bilik air tak ada. Rumah panjang kongsi kat ujung tu. Ada 4 pintu. 2 perempuan, 2 lelaki. Ayo, patutlah murah. 50,000 je pun. Bilik air kongsi kat ujung ni. Macam duduk asrama. Nak duduk rumah macam tu? Orang banyak. Tak selesa tak? Selesa tak? Pagi-pagi berkembang, berbaring. Lelaki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Aduh, berbaring. Yang lama tu tahu. Cepat nak sakit je. Nanti dulu keluar batu ke apa. Selesa tak? Tak selesa. Itu maksudnya apa? Dunia pun kita nak. Dunia kita nak. Tujuan apa? Supaya menselesakan kita beribadat. Dunia itu ibarat macam jamban lah. Kalau bawa rumah, mesti ada tandas. Betul tak? Kalau lagi banyak, lagi bagus. Sekarang ni, Mr. Bedroom mesti ada bilik air tanah. Betul lagi. Ada tak Mr. Bedroom tak ada tanah? Itu kan bedroom, small room. Mesti ada. Tujuannya apa? Untuk keselesaan. Begitulah ulama kata. Hebat mana-mana kita dengan akhirat, dunia kena ada. Wala tansa nasibaka minad dunya. Yang kamu lupa habuan kamu di dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirat. Kamu cari akhirat tu, tapi jangan kamu lupa habuan dunia. Beli rumah besar, jangan lupa tanda ya. Banglo 1.4. Kata sebiji tanah pun tak ada. Kena kursi kat bawah. Bukan dia. Nak jadi rumah panjang pula. Status banglo. 1.4 juta. Tanah tak ada. Kacau lu. Kacau tak kacau? Kacau. Ini maknanya dunia. Keperluan. Dunia keperluan. Buat rumah ada keperluan tanah. Kan? Tapi tidak jadi orang yang bijak. Kejap-kejap pergi tanah. Tetamu datang, pulang tanah. Orang datang, ya betul Pak Haji ni. Tetamu datang, ada ruang tetamu. Tanah tu keperluan. Walaupun dia keperluan, perlu dibersihkan. Dibersihkan, dicuci, dibaukan. Sediakan selipar, sediakan getah, air kuning yang elok, air yang laju, bau wangi. Bersihkan tanah, taharah wa nazafah. Tuala kena elok, bali semua cantik yang air. Itu tanda orang beriman. Tahala dia. Maknanya dunia dia tu bersih. Tak ada rasuah, tak ada itu, tak ada tipu. Kalau nak jamban macam jamban, aduh. Ini jamban dia pun macam bilik. Oh, beautiful. Walaupun jamban tu macam bilik boleh tidur, tapi dia tidak akan ke situ juga setiap masa. Bila ada perlu pergi. Tapi walaupun dia ada keperluan,
Tetap kita kena jaga dia punya prinsip-prinsip disiplin dia, kebersihan dia, kewangian dia. Kadang selipar pun tak ada, berlubang selipar, robot keliling, kuning mangkuk, innalillah. Jangan. Itu tamsil dia begitu. Faham tak? Dunia kita semua, walaupun kita orang ahli ibadat, ahli tarikat, dunia kita semua tak ada halal haram, tak ada syubhat. Ya? Itu dia. Pengurusan kita muamalah, tak ada syubhat, tak ada unsur riba, tak ada unsur itu. Senang duduk. Barulah belakang sana si bakal menantunya. Ya? Jadi dia kata di sini, dan tidak diterima seseorang akan Islam melainkan dengan keduanya. Keduanya apa? Dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah SAW. Berimanlah. Apa tu? Apa mengucap dua kalimah syahadah? Mati syurga. Bila dah beriman, sudah tentu Muslim. Tapi bila Muslim, belum tentu beriman. Kata Abu Arab, Waqalatil Arabu amanna. Arabnya, Badui. Waqalatil Arabu amanna. Kata beriman. Qulu aslamna. Katalah oleh kamu, katakan kepada mereka itu, wahai Muhammad SAW, Qulu, katalah oleh kamu, aslamna, kami bawa Islam. Kenapa? Lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kerana iman belum masuk dalam hati. Iman bila dah masuk dalam hati, dia tak akan mencuri, tak menipu, tak rasuah, tak itu, tak ini. Sekat Islam, dia boleh mencuri. Pasal dia panggil hukum Islam, undang-undang Islam. Dia tak kata undang-undang iman. Gimana? Dan kata orang beriman, dia tak ada curi, tak ada tipu, tak ada zina, tak ada apa. Kata orang Islam, curi, nipu, memang ada. Itu betul undang-undang Islam. Faham tak? Iman je memang tak ada. Habis. Beriman je memang. Tidak berzina, orang yang beriman. Tidak. Yang mencuri itu orang Islam. Berzina itu orang Islam. Saya tak ada had, ada hudud, ada kisah. Beriman tak? Kata apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Beriman kan maksudnya. Kalau Islam boleh masuk neraka lagi. Bersihkan itu, bersihkan ini. Hebatnya. Imannya, Masya Allah. Luar biasa. Yang ikhlasnya orang beriman. Tidak ikhlas orang Islam. Maka kita cerita lah. Kalau orang Islam pun tak ikhlas menipu lagi, memang betul lah tu. Memang betul. Memang betul lah tu. Yang ikhlas, yang jujur, yang benar itu orang yang beriman. Faham tak? Hati itu. Katakan Islam masih tak sembahyang lagi. Katakan Islam masih mencuri mokol apa. Nama sedang Muhammad, nama Abdul Rahman. Agama Islam. Dia tak ada kata agama iman. Islam nilai iman itu apa? Ibadah. Sanggup membelanjakan harta kerana iman dia. Sanggup bangun malam, bayang subuh, berjemaah kerana iman. Sanggup datang semayang berjemaah 500 hujan, ribu puting beliung datang pun kerana iman. Betul? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dia tak kata man aslama. Banyak di tempat-tempat penempatan orang Islam, apa kerak yang datang semayang. Rumah 2,000 yang datang, ramai ni 20 orang. Dosa. Muslimat 20 orang. Lelaki dosa. Rumah 2,220. Kenapa? Penduduknya Islam. Faham tak? Kalau penduduknya 100% beriman, surau kita ni 7 tingkat tak muat. Siap masuk dalam underground lagi. Pasal surau kita tak penuh. Pasal apa? Yang duduk ni orang Islam. Faham tak? Kita beza iman tak?
Faham tu? Alhamdulillah. Kata hadis Nabi SAW, bila nikmat yang ada kat kita, kita jangan ego, jangan kebir, jangan ujub, jangan apa. Kita kata apa? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kalau tak ada, wala yaluman illa nafsa. Jadi dia ceritakan diri dia langsung. Ya Allah, saya nak dapat aku. Ya Allah, dia lagi kau nak bagi aku. Apa sembahyang subuh punya doa. Dia lagi nak bagi aku taufik dapat aku doa. Dapat mengaji. Tauhid dengan apa. Nah, alhamdulillah. Itu dia. Itu dia. Tidak diterima Islam seseorang itu dengan keduanya, yang kedua kalimat. Dan ketika dia bawa terjemah la ilaha illallah pada bahasa itu, dia melainkan Allah. InsyaAllah kelas kita akan datang 21 bulan 1. InsyaAllah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Selamat tahun baru ya. Sudah tahun baru. Tahun baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syaban وبلغنا رمضان وعلمنا ما جهلنا وعلمتنا وعلمتنا يا سيد المرسلين الحمد لله رب العالمين وبسيد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.